Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag. Cara jaga kereta? Yes, sekarang contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu servis minyak pada kenderaan anda. Okay, so dia ada dua jenis minyak yang biasanya orang tukar, walaupun dia ada lagi minyak yang lain, iaitu minyak brake, minyak power steering. Okay, so yang ni adalah minyak enjin dan juga minyak gear. So minyak gear ada dua jenis, satu minyak gear auto. Yang ni kita buat yang manual. So untuk mereka-mereka yang menukar minyak enjin, grade minyak enjin ni bergantung pada jenis enjin. Okay, ada yang 020, ada 030, 510, 520. Ikut pandang orang lah. Janji 1040. Itu pun tak kisah model mana yang korang nak guna. Okay, bergantung pada jenis enjin. Dan biasanya disertakan dengan oil filter. So janganlah buat oil filter ni dua kali tukar minyak hitam sekali. Tukar mampus keras jawapan dia. Satu lagi adalah minyak gear. Untuk kategori manual dia ada satu lagi jenis 7580 yang tu lebih ringan, lebih cair. So yang ni 90. Yang ni normal, ramai yang orang pakai. Jadi good luck brother and sister. Selamat menservis kenderaan.